Assalamualaikum akak. Salam. Akak nak nasi lemak satu? Boleh? Nasi lemak berapa kak? Free je. Ha, free je? Free. Nasi lemak kat sini free? Ya. Wih, bolehlah kak nak satu. Nampak ni kita guna basmati pandan. Wah, basmati Wah, kak. So sambal telur kacang ni semua kena bayar berapa pula? Free je. Kriuk-kriuk? Yeah. Yes. Kriuk-kriuk ni kena bayar berapa kak? Free. Ha? Semua free. Free? You nak lauk apa? Saya nak ayam goreng boleh kak? Ayam goreng boleh? Saya best, yang kak. ni boleh tak? Apa? Boleh? Okay. Wah, ni berapa ringgit kak kalau ayam tambah ayam goreng ni? Ini semua free. Macam tu kak, saya nak rendang daging ni kak. Boleh. Macam free je. Ni rendang daging pun ada Betul. Sebab tu nak ada nasi lemak berlauk Ya, ada banyak lauk kita ada. Wah, nak rendang sikit. Wah, ada rendang. Tapi memang I bagi you free je. Rendang ni pun free? Rendang ni pun free. Saya nak lauk lain lagi lah boleh? Boleh. Paru-paru ni sikit, ada paru? Paru sikit lah. Boleh. Yang ni dah tambah berapa pula kak? Free je. Free lagi? Akak ni jangan gurau saya kak. Ambil je lauk apa-apa je nak. Semua free? Semua free. Okey. Saya tahu akak gurau tadi kan. Berapa kak? Saya tahu tak free. Berapa ni kak? Free je. Akak ni kenapa free? Takkan semua orang makan dekat kedai ni free kak? Sebab biasa sangat. Lah, sebab saya handsome sangat ke saya dapat free? Ada lama perasan you. Ada lama suka you. You single lagi ke? Saya single lagi. Nak kahwin awak boleh? Nak kahwin? Uish, jarang wanita buat first move ni. Boleh lah kak. Jom. Boleh? Jom. Dah berhenti kak, buka apron tu. Buka. Dah, jom lah. Okay, kali ni saya pula bagi akak free. Nak tahu free apa?